kita akan belajar macam mana untuk membina sebuah ayat. Baiklah, sebelum pembelajaran kita dimulakan, sekarang cikgu akan memberikan beberapa objektif pembelajaran yang akan kamu peroleh. Pertama, kamu akan dapat menceritakan dan membezakan sekurang-kurangnya 3 pasangan kata seperti SLT atau istilah bahasa. Selain daripada itu, objektif yang kedua adalah kamu akan dapat memilih kesesuaian ungkapan menarik atau memberi bahasa warisan yang paling tepat. Seterusnya, kamu juga akan dapat menghasilkan dan membina sekurang-kurangnya 4 binaan ayat majmuk yang dramatis, kreatif, dan nyata. Melalui pembelajaran kita akan menggunakan berbagai aplikasi dan teknologi, yaitu yang pertama adalah Quizzes, Wheel of Names, Kahoot, dan Quizlet. Baiklah, dalam sesi pembelajaran kita hari ini, cikgu mau kamu semua berikan cikgu jawapan berdasarkan kontekstual emoji yang terdapat di paparan skrin. Oke, sekarang boleh kamu jawab apa soalan pertama? Di dalam konteks pekerjaan. Pekerjaan. Oke. Terusnya, yang kedua, boleh berikan cikgu apa pekerjaannya? Astronot. Dalam bahasa Melayu? Oke. Terusnya yang ketiga, agak sedikit susah. Forensik. Dokter. Jawab ya, saya tidak. Tapi tadi Fadila sudah sebut betul. Apa tadi Fadila? Oke, terusnya yang ini apa? Mereka maju, mereka fashion. Pemerintah. Oke, seterusnya inovasi ini akan menjadi jawaban apa? Si siapa itu? Kawan. Pemerintah. Oke, seterusnya yang paling tadi betul. Oke, tadi dulu. Yes. Oke, seterusnya cikgu akan memberikan aktiviti kedua akan diteruskan oleh cikgu Afrika. Seterusnya kita akan masuk kepada aktiviti yang pertama, di mana dalam aktiviti ini cikgu minta untuk kamu masuk ke dalam link yang cikgu bagi ini untuk kamu baca dan imbasan yang telah cikgu sediakan dalam aplikasi Quizlet. Dan selepas itu kita akan buat aktiviti sedikit, kamu akan jawab soalan. Kalau sudah masuk, kamu tekan yang bagian flash kartu.
dan Ustaz Akiri. Masalah juga berdasarkan yang perkataan tadi. Berdasarkan yang kamu jawab tu kamu paling gampang mana kata berkaitan dengan nanti kita buat lagi aktiviti selepas ini. Untuk perkataan yang pertama, perkataan aspirasi ini yang membawa maksud kepada cita-cita atau keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu kejayaan dan coba kepada sifat aspirasi yang tinggi dalam diri kamu. Seterusnya untuk perkataan kedua, yaitu perkataan inovatif. Perkataan ini membawa maksud sifat atau kebolehan seseorang memperkenalkan sesuatu ide baharu ataupun kaedah kerja dalam kehidupan mereka. Dan seterusnya bagi perkataan yang ketiga, perkataan mensyukuri. Dan maksud perkataan ini ialah mulai mengambil bahagian atau melibatkan diri dalam sesuatu bidang pekerjaan sama ada secara maya ataupun secara nyata. Dan seterusnya perkataan keempat yaitu keterampilan, di mana ia merujuk kepada kecekapan, kebolehan atau gaya diri yang menonjol dan emas. Ini juga boleh merujuk kepada penampilan seseorang. Dan yang terakhir ialah perkataan dinamik, di mana ia bermaksud sentiasa bergerak maju, bertenang, bertenaga dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku di sekitar mereka. Jadi kalau ada pelajar yang menjawab salah tadi, nanti kamu boleh masuk dalam yang sama, kamu buat flashcard itu dan kamu boleh uji kefahaman kamu melalui aktiviti yang ada di dalam itu. Seterusnya saya serahkan aktiviti yang kedua pada cikgu Syahira. Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Hari ini kamu akan belajar rangkai kata. Sebelum itu, apa itu rangkai kata? Siapa tahu? Nak tahu cikgu? Oke, kalau tidak tahu, biar cikgu kasih tahu. Rangkai kata ialah gabungan dua atau lebih perkataan yang disusun untuk membentuk ungkapan yang membawa makna tertentu. Lepas itu, rangkai kata ini dia bersifat ringkas atau panjang dan digunakan untuk menyampaikan idea, perasaan dan ayat yang lebih indah dan jelas supaya audiens benar. Okey cikgu. Oke, tadi Cikgu Afika suruh kamu jawab sistematika. Sekarang kamu jawab business. Cikgu mau kamu akses dulu, baru kamu dapat masuk yang punya soalan. Kejap cikgu. Cikgu apa punya? Coba balik. Iya.
Kamu bisa bagi maksud apa untuk berdikari? Oke, mari kita mulai. Oke, kita tengok bagaimana cara sejarah. Oke, teman semua, siapa yang berbagi maksud etika moral, etika kerja? Oke, Syakira boleh berdiri bagi maksud.
Dalam bab ini kita akan menyusun frasa yang dibuat sesuai menjadi struktur ayat yang gramatis, dan kamu akan menjawab dari kamu boleh lihat skim coba.
Oke, betul. Setiap murid perlulah berusaha gigi demi mencapai impian yang cemerlang. Penguasaan bahasa yang berbagai elemen signifikan bagi mengubah buku dari diri rakyat Malaysia yang bersatu. Isi tanggungjawab memajukan haruslah ditinjau bersama oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa menyerah. Oke. Kalau sudah paham tentang bab ini, itu kita akan Oke, rumusan pembelajaran hari ini, apa yang kita pelajari? Kamu dapat ke apa yang kita pelajari selama membuat aktiviti ini? Oke, di sini apa yang kita pelajari antaranya adalah makna ayat, unit pengucapan yang bermula dan berakhir dengan kesedapan. Oke, istilah ayat adalah komponen yang membentuk ayat, yaitu mempunyai subjek dan predikat. Seterusnya adalah ungkapan ayat. Ungkapan ayatnya adalah gaya penyampaian idea yang berkesan.